Pernah tak anda masuk bilik dan tiba-tiba terlupa apa yang anda cari? Fenomena ini dikenali sebagai kesan ambang pintu. Kajian menunjukkan bahawa apabila kita melalui pintu, otak kita secara tidak sedar menganggapnya sebagai sempadan. Ini menyebabkan otak kita reset dan memfokuskan kepada persekitaran baru sehingga kita terlupa tujuan asal kita. Kesan ambang pintu ini sebenarnya berkait rapat dengan cara otak kita memproses maklumat. Otak kita sentiasa berusaha untuk mengatur dan menyimpan maklumat berdasarkan konteks dan lokasi. Apabila kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, otak mungkin menganggap kita sedang memulakan tugas baru. Untuk mengatasi masalah ini, cuba ulang niat anda dengan kuat sebelum melangkah masuk ke bilik. Ini membantu mengukuhkan ingatan anda dan memberi isyarat kepada otak bahawa maklumat tersebut penting.